Alhamdulillah. Tengok buat bulan-bulan panas. Kita tak duduk dekat hotel yang paling dekat ni. Legend ini jauh sedikit je. Kita duduk kat Seri Barisan. Allahumma salli salatan daimatan. Kalau ada rumah juga terus dapat kita kata dia dalam keadaan yang baik di dalam kubur ni. Semua hotel dekat sini walking distance je. Nak ke masjid. Semoga kita yang muslimin muslimat dapatlah mengimarahkan masjid pada sukan negeri Perak. Puan isteri ada kat bilik. Kalau tak dah follow dah kuliah subuh. Alam kubur. Apa dengar alam kubur semua akan mati. Sini dah utara. InsyaAllah dalam Al-Quran ada pemandangan. Kemudian dia menjaga, dia mulai bangun malam. Kurang-kurangnya 2 rakaat. Biasa dalam satu bangun awal semua setiap awal pun semua ada. Kita kat situ je. Situ je. Situ je. Situ je. Situ je. Dan banyak orang boleh jadi kita menyambung silaturahmi dan dengan kekuasaan kita dengan amalan-amalan tu sekolah, tu bank. dan di antara salah satu Alhamdulillah al-mulk. Nasi kandar dan nasi maju. Belah Teping ni pun dah banyak dah nasi kandar. Nampak tak yang api Penang dengan lau. Ni kira dah belah-belah utara banyak dah nasi kandar. Tapi kena pandai lah cara nasi kandar yang memenuhi cita rasa hampa tekak masing-masing. Oi, patah. Allah Allah. Poin. Okey lah. Nanti sambung lagi lah no. Sampai dekat hotel dah. Jenuh gua lah nak mandi pagi tadi. Shower pump problem tak ada.
nilai ikut pilih kat bawah tu. Tapi dah habis kat depan dah. So depan duk tengok. Tak tahu lah dia mai tengok kita. Set gate je setengah. Sarapan di sini Warisan Sizzler Restaurant. Lagi ya orang. Ni bas ni mana kan? Oh ni. Lu bawa grup daripada jiran kita, tetangga kita daripada Jakarta. Ini reception dia. Di sini dah apa tadi. Okay guys. Sorry. Jangan tak take action udah. Sini ada sampai 4th floor je. Nak naik tangga apa boleh. Oh, dia punya ni luah. Bilik kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sambung baling. Masa dalam konten ni tiba. Ngantuk lagi. Okey. Nak breakfast pukul apa ni? Breakfast awal lah. Breakfast awal. Breakfast awal, lepas tu nak sambung je lah. Okey.